Pada 1 Oktober 2025, bekas aduan Tronoh, Paul Yong, diperintahkan menjalani hukuman penjara serta-merta selama 8 tahun dan 2 sebatan. Ikuti bagaimana kisah ini bermula. Ketika kejadian ini berlaku, Paul Yong adalah seorang ahli politik yang sedang meningkat naik di negeri Perak. Dia telah berkahwin dan ada seorang anak lelaki. Sejarah politik Paul Yong bermula pada tahun 2004 apabila dia dilantik menjadi setiausaha politik kepada Ngeh Koham di Cawangan Sitiawan. Pada pilihan raya negeri Perak 2013, dia bertanding sebagai calon ahli Dewan Undangan negeri Perak dan memenangi kerusi Tronoh di Perak. Pada pilihan raya negeri Perak tahun 2018 pula, beliau mempertahankan kerusi Dun Tronoh mengalahkan calon MCA dengan lebih dari 10,000 majoriti. Selepas kemenangan itu, dia dilantik sebagai Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perak ataupun Exco dalam pentadbiran Negeri Pakatan Harapan PH di bawah bekas Menteri Besar Ahmad Faizal Azumu. Jadi, Paul Yong mempunyai masa depan yang cerah dalam politik Perak dan ada harapan untuk pergi lebih jauh lagi. Hinggalah dia membuat satu kesilapan paling besar dalam hidupnya. Pada tahun 2019, Paul Yong mengambil seorang pembantu rumah yang baru dari Indonesia. Namanya tak dinyatakan dalam laporan akhbar. Jadi dalam video ini kita namakan sebagai Sumianti. Dia ni berusia 23 tahun ketika kejadian. Entah mengapa Paul yang berusia lebih kurang 50 tahun pada masa tu geram sangat kepada amah dia ni. Mungkin kerana isteri dia dah tak berapa nak layan keinginan dia agaknya. Pada hari kejadian, lebih kurang pukul 8 malam pada 7 Julai 2019, Sumianti berehat di biliknya setelah penat menjalankan tugas harian sebagai pembantu rumah. Tak lama kemudian, dia terlelap kerana keletihan. Isteri Paul pula keluar dengan anaknya nak beli KFC. Paul bagi alasan ada kerja nak buat, jadi tak dapat ikut. Busy sangat katanya. Isterinya percaya kepada Paul sebab dia ni kalau depan isteri memang nampak macam orang baik. Tapi, Paul dah ada plan lain malam tu. Setelah pastikan kereta isteri dia dah bergerak, Paul ni pun naik tingkat atas ke bilik orang gaji dia. Perlahan-lahan, dia buka pintu. Walaupun pintu berkunci, tapi Paul ada anak kunci. Maklumlah, rumah dia. Dia nampak orang gaji dia dah tidur, barangkali letih lepas buat kerja rumah. Tiba-tiba, Sumianti merasakan yang dia ditindik oleh seseorang. Ketika membuka mata, dilihatnya Paul Yong yang berada di atas badannya. Sumianti cuba menjerit, tapi Paul Yong tekuk mulutnya. Sumianti meronta-ronta tapi Paul Yong tak peduli. Mungkin air dah lama sangat bertakung. Paul dah seperti kerasukan. Memang tak boleh fikir dah ni. Bila dah selesai, baru Paul Yong dapat berfikir sedikit. Baru timbul rasa takut. Jadi dia ugut akan membunuh Sumianti jika bagi tahu sesiapa. Sepanjang malam, Sumianti menangis. Tak tahu apa nak buat. Jika dia lapor kepada polis, bermakna dia akan hilang kerja dan tak dapat membantu keluarga di kampung. Jika tak dilapor, garanti Paul Yong akan buat lagi. Akhirnya, esok paginya, Sumianti telah membuat keputusan. Dia telefon Kedutaan Indonesia di KL untuk minta nasihat. Berdasarkan maklumat dari perbicaraan, mangsa telah menghubungi Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur melalui panggilan telefon pada kira-kira jam 11 pagi, sehari selepas kejadian yang didakwa berlaku iaitu pada 8 Julai 2019. Seorang saksi dari Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur bernama Ricky Sapari memberitahu mahkamah bahawa mangsa menghubungi beliau sebanyak 3 kali dan meminta untuk diselamatkan kerana berada dalam ketakutan. Pada panggilan pertama dan kedua, Ricky meminta mangsa supaya melarikan diri dan pergi ke balai polis terdekat. Sumianti terus mengemaskan barangnya yang tidak banyak dan keluar dari rumah itu ketika Paul dan keluarga tidak ada di rumah. Nasib baik ada jiran yang bersimpati dan hantar dia ke balai polis berdekatan. Setelah Sumianti membuat laporan polis, wakil dari Kedutaan Indonesia dan bawa dia untuk tinggal sementara di kedutaan sehingga selesai kes. Paul Yong pun ditangkap dan didakwa. Pada Julai 2022, Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman penjara 13 tahun dan 2 sebatan terhadap Yong. Namun, Mahkamah Rayuan pada Mac 2024 mengurangkan hukuman tersebut kepada 8 tahun tetapi mengekalkan 2 sebatan itu. Hakim Wan Ahmad Farid berkata, Mahkamah Persekutuan berpuas hati bahawa mangsa adalah seorang saksi yang boleh dipercayai dan keterangannya telah diterima oleh mahkamah. Beliau berkata pada 9 Julai 2019, doktor yang memeriksa wanita berkenaan di Hospital Ipoh dan mendapati terdapat koyakan baharu pada selaput darah.
yang berlaku dalam tempoh kurang dari 72 jam ketika mangsa diperiksa. Doktor tidak menolak kemungkinan koyakan itu disebabkan oleh penetrasi zakar. Bukti daripada rakaman kamera lita tertutup, CCTV, juga mengesahkan bahawa pada masa kejadian, Paul berada seorang diri bersama mangsa. Hakim berkenaan menyatakan mangsa memberi keterangan bahawa dia telah diugut oleh Paul supaya tidak mendedahkan perlakuan terhadapnya kepada isteri dia, kalau tidak mereka berdua akan mati dengan Sumianti yang dibunuh dulu. Mahkamah turut mendapati terdapat penetrasi secara paksa telah dibuktikan melampaui keraguan munasabah. Kesimpulannya, rayuan Paul ditolak. Mahkamah dengan ini mengeluarkan perintah supaya Paul Yong dipenjarakan serta-merta. Paul Yong kelihatan terperanjat apabila diperintah ke penjara Kajang oleh Mahkamah Persekutuan bermula 1 Oktober 2025 kerana beliau telah mengupah peguam bela yang dikatakan terbaik di Malaysia iaitu Datuk Hisham Teh untuk membela beliau. Bahkan beliau cuba melepaskan diri melalui saluran politik dengan melompat parti. Namun semua usaha itu tidak berjaya melepaskan beliau. Paul Yong, seorang ahli politik yang mempunyai peluang cerah dalam kariernya, akhirnya tersandung ke tanah kerana terlalu mengikut nafsu. Iktibar dari kisah ini, gunakan kepala atas untuk berfikir, jangan guna kepala bawah. Jangan kerana nikmat yang seketika, akhirnya 8 tahun merengkok di penjara. Selain dari itu, kalau nak ambil orang gaji, jangan ambil yang muda dan cantik. Ambil yang tua supaya tidak mudah tergoda. Sekian, terima kasih. Wassalam.